Kalau Suhaimi tak bagi tahu, tak tahu pula kawanku Tom Yam dah buka satu lagi kedai baru yang terletak di Batu 14 Puchong. Yang datang sini, ikan bakar adalah wajib. Sini, semua ikan pun ada. Hanya ikan duyung je tak ada stok. Nak bagi tahu, sambal ikan bakar sedap gila. Ini juga kegemaran saya, daging harimau menangis. Kerabu dan sontam, jangan lupa, ini juga sedap. Walaupun ramai orang, servis ini boleh tahan laju. Sampailah order kami, kerang bakar, perut bakar danuk, daging harimau menangis, sotong celup tepung dan ini ikan bakar sambal. Tengok semua ini, boleh suap satu kampung. Ikan bakar kena makan panas-panas, barulah sedap. Sambalnya pedas-pedas manis, terus kawan baik dengan tekak saya. Sotong celup tepung saya paling suka sebab sotongnya begitu fresh. Celup dalam Thai chili, mantap. Nak bagi tahu, so far tom yum kawanku adalah tom yum yang paling kena tekak bagi saya. Rasa masam, pedas, manis, semuanya ngam-ngam. Hanya satu perkataan, perfect. Ini pula sup gearbox, tapi tak berapa pasti sama ada auto ke manual. Yang saya boleh pasti, sup ini sedap. Rasanya sangat berlainan dari sup gearbox yang biasa saya makan. Kawanku Tom Yum tidak pernah mengecewakan saya.